bila dah alhamdulillah kita mencari ilmu ni, kita jadi takut pula. Bila kita faham yang semua perkara yang kita ada tu akan dihisap. Bila kita tahu tanggungjawab kita apa, amanah maksudnya dengan kita punya keluarga, dengan ibu bapa. Bagi saya itu cabaran dia. Maksudnya sebagai seorang Muslim lah, untuk kita istiqamah di jalan Allah itu. Tapi yelah, memang sifatnya seorang manusia itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa itu ialah mereka yang bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua yang masih setia mendengar dan juga menonton podcast kita, podcast khas Sit and Seek edisi Ramadan Al-Mubarak. Sedar tak sedar kita dah pun masuk ke 14 Ramadan tahun ni kan, tanggal 15 Mac 2025. Jadi hari ni kita nak berdiskusi, kita nak sembang tentang apa? Kita nak sembang, dan sebelum tu saya nak perkenalkan dahulu tetamu istimewa kita yang kami bawakan memang khas dan istimewa kepada semua penonton dan juga pendengar podcast kita, iaitulah Puan Diana Amir. Assalamualaikum Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So macam mana hari ni? Macam mana 14 Ramadan kita? Momentum, orang kata momentum ibadah tu macam mana? Semoga terus bersemangat, sentiasa bersemangat, dan juga family jugalah, hopefully dalam keadaan iman yang tinggi, insyaAllah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah itu yang kita harapkan kan. Bukan hanya sekadar kita diberi kesihatan untuk beribadah, tetapi juga dikurniakan orang kata iman, akidah yang tinggi lah. Sebab tanpa iman, tanpa akidah, kita takkan pun nak buat ibadah konsen. Betul? Okay, jadi untuk Diana, saya kira macam Diana dah lama tak masuk ke kaca TV. Mungkin terlibat dengan, sekarang ni lebih banyak libatkan aktiviti dengan aktiviti kemanusiaan. Betul, alhamdulillah. Betul, saya dan juga kira macam family lah memilih untuk berhenti daripada muncul di TV ke ataupun mana-mana lah. Tapi tak tahulah kenapa, alhamdulillah Allah bukakan hati saya dan juga suami lah sebenarnya bagi keizinan untuk terlibat dalam podcast kali ini. Mungkin ada hikmah ataupun ada sesuatu yang baik lah yang akan terhasil daripada podcast hari ini, insyaAllah dapat jadi saham akhirat lah untuk kami sekeluarga. InsyaAllah. Itulah tadi Diana bagi tahu yang dah lama tak muncul kat kaca TV, melainkan ni lah aktiviti-aktiviti NGO dan sebagainya kan. Selain itu, untuk orang kata media ni tak pernah muncul lagi kan. Dah lama lah menjarakkan diri. Orang kata tak munculkan diri di media, tapi di podcast ni tak tahu tiba-tiba ada rasa nak kan. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya, mungkin ada inspirasi, ada manfaat yang Diana akan sampaikan kepada anda semua kan. Okay. Jadi Diana, untuk bulan Ramadan ni kan, mungkin Ramadan tahun ni ada yang impian ataupun azam Diana impikan untuk setiap tahun. Mungkin ada kita aim sesuatu. So untuk tahun ni lah khususnya, apa makna Ramadan untuk Diana? Ramadan ni sebab kita dah doa kan daripada tahun lepas lagi. Kita dah doa nak sampai ke Ramadan pada tahun ni. Lepas tu bila Rejab sampai Syaban, sampai kita doa untuk sampai ke Ramadan, Allah rezekikan panjangkan usia kita untuk berada dalam Ramadan pula. Satu bulan yang macam dikira sebagai hadiah untuk kita kan, umat Islam ni, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bila dalam bulan Ramadan ni, of course saya dan juga saya kira semua orang berusahalah untuk melakukan yang terbaik. Dan pastinya sayang kalau kita keluar daripada bulan Ramadan ni masih lagi bersisa dosa-dosa kita. Betul. So of course bila masuk Ramadan ni, saya punya matlamat yang utama, hopefully saya dan juga keluarga dikeluarkan daripada segala dosa lah. Keluar daripada Ramadan tu dalam keadaan menjadi tarbiyah. Betul, suci daripada segala dosa, tarbiyah, dan juga menjadi kekuatan untuk hari-hari yang mendatang pula. Dia kan macam sebulan kita dah dalam camp ni kan. So kalau kita keluar masih lagi lah, hari pertama raya dah lupa dah semua apa yang kita buat. Yang kita buat kan. So hopefully tak macam tu lah. Macam ada ustazah saya sebut, maksudnya semua orang boleh raya, tapi tak semua orang boleh dapat Idul Fitri tu. So kita kembali kepada fitrah tu. Betul. So hopefully kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat redha dan juga keampunan daripada Allah SWT lah. Sebenarnya term kembali kepada fitrah tu disebab kita orang kata suci kan, suci daripada dosa, macam ibaratnya bayi. Sebab itulah dia Idul Fitri. Betul, masya-Allah. Itulah kita sebut tu macam sebenarnya satu perkara yang sepatutnya kita rasa happy dan suka, dan secara semula jadi sebagai seorang manusia yang Allah cipta ni. Itulah fitrah kita. Kita suka pada kebaikan. Tapi kadang-kadang kita challenge diri kita pula untuk buat benda-benda yang luar daripada fitrah kita. So, yang mencabar diri kita. Betul.
So itulah dengan sebab kita Yang tahu melanggar fitrah tu kan. kita tahu yang syaitan memang dah berjanji akan memerangi manusia ni kan. Umat Nabi Muhammad SAW ni. So dengan kesedaran itu, bukan umat Nabi Muhammad SAW sajalah, tapi semua umat, hamba Allah SWT diperangi oleh syaitan ni kan. So bila kita sedar itu, baru kita faham sebenarnya ini fitrah, satu kebaikan yang memang dekat dengan diri kita sebagai seorang manusia atau makhluk Allah. Tapi kenapa kita nak juga buat benda-benda yang macam menjatuhkan diri kita, memudaratkan diri, betul. So banyak muhasabah dirilah. Kalau orang kata bila kita nak buat baik, sebenarnya senang sangat. Sebenarnya senang sangat nak buat baik, tapi senang juga nak buat jahat. Kita yang kena pilih senang nanti yang mana. Masuk lah macam hasutan-hasutan macam-macam lah hasutan yang akan datang. Baik, kalau kita buat lillahi ta'ala, kalau kita ada ilmu dan kita dapat bezakan lah mana baik mana buruk. Sebab tu ilmu tu kena sentiasa cari kan. InsyaAllah kita dapat bezakan mana baik dan buruk, dan kita mudah untuk istiqamah lah insyaAllah. Tadi dia nak sebut lillahi ta'ala kan. Saya pernah terbaca lah kan, macam orang anak-anak muda kita, dia kata, dia macam bertanya macam mana lillahi ta'ala tu. Mungkin Diana boleh kongsikan apa definisi lillahi ta'ala pada sudut Diana, untuk macam dalam terms yang as kita orang layman ni lah, yang macam orang-orang awam, yang macam kita tak tahu, mungkin ustaz-ustaz tahulah lillahi ta'ala, falsafah mereka tinggi kan. Betul. Tapi kalau kita orang awam ni, macam kita kata, okay, kita baca Quran lillahi ta'ala, kita puasa lillahi ta'ala, kita solat-solat lillahi ta'ala, tapi sebenarnya lillahi ta'ala tu untuk kita faham tu macam mana? Kalau untuk Diana lah, macam mana untuk Diana kuatkan lillahi ta'ala tu? Lillahi ta'ala ni lebih kepada, bagi saya, lebih kepada kita boleh tengok tahap ikhlas kita tu. Ikhlas kita tu ataupun apa yang kita buat tu, adakah dia lillahi ta'ala, adakah kita ikhlas kerana Allah. So kita boleh tahu sama ada kita ikhlas ataupun tak. Lillahi ta'ala tu bila kita buat something tu bukan untuk mendapat pujian manusia. Kalau kita buat tu, kalau orang tak puji pun tak apa, kalau orang puji pun kita tak berasa megah. Tak berasa megah pun. So insyaAllah bila kita buat benda sesuatu tu yang mengikut syariat lillahi ta'ala, kita akan rasa, kita akan faham nilai ikhlas tu. Nak dapat ikhlas tu bukan mudah. Betul. So that's why perlunya ilmu. Untuk kita tahu kalau kita buat something ni apa akan jadi. Dia banyaklah sebenarnya yang macam layers by layers kan. Untuk dapatkan ikhlas tu. So insyaAllah, tapi kita sentiasa sangka baik dengan Allah lah. Maksudnya kita sedang berusaha ya Allah untuk mendekatimu. Kalau kita ada tersalah dalam kita punya perjalanan mencari ilmu tu, ampunkanlah, sebab kita masih dalam perjalanan kan, sampai ke akhir usia kita. Tapi selagi mana kita di jalan itu untuk memang mujahadah dalam jalan Allah ini, insyaAllah saya bersangka baik dengan Allah. Allah terimalah, hopefully terimalah segala yang kita lakukan insyaAllah. Maksudnya kita tengok ikhlas kita tu kan. Macam tadi Diana sebut layers by layers tu, saya teringat bila Ustazah Asma Harun ada kata, bila kita istighfar ni, kadang-kadang dalam istighfar kita pun kita kena istighfar. Ya, betul tak? Macam, sebab mungkin istighfar kita adanya unsur riya dan sebagainya. Kita istighfar lagi. Okay. Sebab tu kena buat banyak kali, betul tak? Kena istighfar banyak kali. Walaupun orang kata solat sunat taubat pun kena istighfar juga banyak kali. Sebab tu kalau kita solat, lepas kita solat, benda pertama yang kita buat istighfar. Padahal solat buat benda baik ni kan. Betul lah. Tapi bila kita berfikir balik, itulah lemahnya kita ni manusia kan. Dan kita bersetuju ataupun kita mengetahui, mengakui kelemahan kita tu dengan banyakkan istighfar. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun sekurang-kurangnya 70 kali istighfar sehari. Apatah lagi kita. Kita yang memang pendosa kan setiap hari. Okay, kalau macam mungkin Diana boleh kongsikan untuk platform ni dalam khusus Ramadan ni kan, macam Diana dengan anak-anak, dengan suami, mungkin boleh kongsikan macam mana rutin harian, macam mana nak melatih anak-anak Diana. Yang paling besar umur berapa? 10, 8 dan 6. Oh, dua-dua. Comel dia. Alhamdulillah, anak saya yang 2 first tu perempuan. Dah belajar, memang dah puasa. Dah puasa daripada kecil lagi, yang bukan kita kena berusaha sangat nak suruh puasa lah. Alhamdulillah. Mereka yang memang dia bangun sendiri. Ya, mereka sendiri. Yang macam excited nak puasa. Dan yang pertama lah yang saya nampak yang dia, Alhamdulillah Allah mudahkan, dia tak rasa penat, tak rasa lapar ke apa. Mungkin dia rasa, tapi dia macam tak dia macam nak follow mak ayah dia buat kot kan. Mungkinlah kita doakan lah istiqomah sampai ketua kan. Jadi anak-anak ni, sebab kita tahu adalah satu fahaman yang macam ada satu fahaman yang macam ada salah lah. Maksudnya anak-anak kecil ni tak boleh paksa dia orang untuk berpuasa, sedangkan sepatutnya yang wajib kepada ibu bapa ialah menyuruh bila anak dah masuk 7 tahun dah mumayyiz, kita kena kan suruh mereka berpuasa. Tapi sama ada mereka itu
berpuasa ataupun tak tu bergantunglah kepada mereka sama ada mereka larat pun tak ataupun tidak. So sebab kadang-kadang orang kata macam alah budak-budak lagi tak payah nak suruh puasa. Tak boleh. Takkan nak paksa orang kata kan. Paksa kalau paksa kan bila besar dia dah tak nak langsung kan orang kata. Memang tak boleh paksa tapi suruh tu wajib. Kita wajib untuk suruh diorang puasa macam solat lah. Wajib untuk suruh diorang solat tapi lepas tu diorang nak solat ataupun tidak, larat ataupun tidak, pandai ataupun tidak, itu sebab belum menjadi syarat sah diorang lagi untuk solat atau puasa. So tak menjadi kewajipan kepada mereka tapi wajib pada kita parents untuk suruh. So Alhamdulillah memang saya akan bangun sahur macam biasa dan juga kita kena bagi kefahaman kepada mereka. Alhamdulillah sekolah pun dah bagi kefahaman kepada mereka tentang dah awal lagi kan apa itu Ramadan, apa yang kita nak dapat, dah buat dah plan-plan semua macam satu hari tu masukkan star dekat dalam diorang punya apa tu pouch diorang masing-masing buat aktiviti lah. Macam ada markah diorang. Ada ruangan Ramadan corner. So diorang excited nak buat benda tu. So bila macam diorang tahu hari ni diorang puasa dapat masukkan star macam tu. Alamak hari ni tak puasa tak nampak star. So diorang pun macam faham. Benda tu pun jadi satu motivation untuk diorang budak-budak kan. Nak bagi diorang lagi nampak. Bila dengan kawan-kawan lagi seronok kan. Betul Alhamdulillah. Dan juga kawan-kawan ni suasana diorang kat sekolah kan. Kalau macam anak saya 6 tahun ni budak lelaki, dia tengok kawan-kawan dia makan, dia bagi alasan kat saya, dia kata tapi kawan saya makan kat depan saya, macam mana saya nak puasa? Saya macam mami awak makan depan mami boleh pula. Macam tu kan. So kita bagi dia orang logik macam tu. Tapi kita tak boleh paksa lah. Kecil lagi pun kan. Tapi menarik lah yang konsep star. Kita bagi markah kat dia orang. Okay, kalau betul. Buat dapat. Kalau tak, lah budak-budak dia orang masukkan reward dan sebagainya kan. And actually not Ramadan sahaja. Sebab benda tu lain. Perkara-perkara lain tu sebelum Ramadan lagi macam solat-solat sunat. Jangan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba kerah tenaga dia orang kena buat dalam macam kekurangan tenaga sebab tak makan, tak minum apa semua, tiba-tiba kita suruh nak solat sunat lah, kita suruh dia orang macam banyak baca Al-Quran. But benda tu kena jadi satu habit. Macam apa tu kalau nak buat macam pada awal. Ya, kalau nak buat qabliyah, ba'diyah ke semua tu kan. So dia orang dah jadikan biasa. Rutin dia orang setiap kali solat fardu kena buat macam tu. So bila tak adalah macam sebab Ramadan nak kena buat, tak. So dia tak menjadi satu extra work untuk dia orang yang dia orang kena buat, tapi dia orang buat sebab dia orang tahu yang macam ini satu perkara yang mereka kena buat. Yes, dah biasa kena buat. Dah biasa buat. Betul? It's an habit kan, habit. Faham, menarik. Okay, itu dia kita macam saya macam tertarik lah sebenarnya bila macam kita boleh dengar perkongsian tu daripada Diana Amir sendiri kan. Macam kita tahu sebelum ni Diana mungkin dah puluhan tahun berada di industri hiburan. Mungkin pernah ada satu ketika Diana orang kata turning point dalam kehidupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang kata Diana berhijrah, mengambil keputusan yang saya kira keputusan yang sangat besar. Sebab orang kata bila kita dah ada dekat zone selesa dengan ada populariti dan sebagainya, mungkin ada orang diberikan hidayah, ada orang tidak, tapi Allah memilih puan Diana untuk orang kata untuk turn towards him macam tu. Jadi mungkin Diana boleh kongsikan waktu ketika itu, pada saat itu apa yang memberi orang kata push factor untuk Diana melakukan penghijrahan yang terbesar dalam hidup dia. Masya-Allah. Sebenarnya cerita saya biasa je tau. Sebab bila macam saya cerita dekat ustaz-ustaz saya, dia pun tanya saya, awak tak pernah dengar ke cerita ni? Macam saya macam okay, cerita dia macam ni. Sebab ni semua ialah Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT dan juga disebabkan oleh dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita ni yang sangat besar. Yang Alhamdulillah saya dapat masa nak hijrah tu, saya dapat rasakan. Sebab masa tu hidup saya ialah lebih kepada bekerja. Memang 24 hours kerja pagi-pagi ya, macam kan? itulah kan. Lepas tu my passion tu pun bukanlah maksudnya bukan dalam bidang agama, lebih kepada ialah kerjaya saya masa tu. So bila kita diceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW ni sayang kat kita melebihi orang lain, ibu bapa kita pun kalah dalam menyayang, dalam macam mana Rasulullah SAW sayang kat kita. So saya rasa macam apa yang saya kejar dengan dunia ni, apa yang saya buat saat itu tak ada kena mengena langsung dengan nak menyahut kembali cinta Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sakitnya kematian tu kalau boleh tak nak kita ni semua umat Nabi rasa langsung, letak dekat pundak baginda, sayang sangat dekat kita, tak nak bagi kita rasa. Tapi kita macam tak fikir langsung pasal mati kita macam mana. So bila saya cerita dekat saya punya asatizah lah, kebanyakan asatizah yang saya cerita, kebanyakannya akan bagi respon macam tu, dia nak tak pernah dengar ke cerita macam ni. Jadi saya fikir mungkin saya pernah dengar, tapi ketika itu hidayahnya
Ya, mungkin hidayahnya ataupun hati saya belum dibuka kan. Tak tahulah kan. Tapi saya bersyukur sangat dengan rasa tu yang buat saya macam tak ada fikir nak turn back balik, nak jadi masuk dalam industri balik, tak ada. Sebab syukur sangat hidayah tu Allah dah bagi. Genggam betul-betul. Terus move forward. Sebab banyak lagi benda sepatutnya daripada akil balik tu kita sepatutnya dah faham dah benda ni. Tapi dah banyak dah masa yang saya bazirkan. So kenapa kita nak rindu balik kat zaman kita yang jahiliah tu. So Alhamdulillah, bila dah dapat hidayah tu Allah bagi faham. Kefahaman agama ni yang saya rasa mungkin kita punya datuk nenek kita dulu pernah doa lah zuriat keturunan dia ni diberi kefahaman agama. Tak tahulah macam tu kan. Ataupun orang sekeliling yang doakan pun juga. Alhamdulillah saya faham. Allah bagi saya faham. Dan Allah bagi saya nampak yang banyaknya yang saya tak faham. Bila kita tahu, baru kita tahu yang banyaknya yang kita tak faham, banyaknya yang kita tertinggal, banyaknya yang kita perlu betulkan diri. So macam itulah, Alhamdulillah. Memang kena syukur je lah. Syukur dan perbetulkan balik apa yang salah. Syukur, dan dengan syukur tu bila kita perbanyakkan lagi ibadah kita macam tu. Jadi siapa yang macam menjadi sosok paling kuat di belakang Diana pada ketika itu, waktu nak ambil keputusan untuk meninggalkan dunia hiburan ni? Siapa orang yang paling bagi kekuatan untuk Diana? Saya tak boleh tipu, memang Rasulullah. Oh, insyaAllah. Maksudnya memang Diana memang banyak dengar kisah-kisah. Faham? Boleh ceritakan lagi? Susah nak cerita. Tak tahu lah. Perasaan tu saya tak nak hilang. Maksudnya saya dah tak nak janji tak nak nangis, tapi ternangis pula kejap. Tak apa. Maksudnya kefahaman bahawasanya ada kejap Allahumma salli. Okay, macam mana tak nak cerita kalau macam ni kejap Allahumma salli. Okey. Saya pun dah tenang sikit. Okey. Kefahaman bahawasanya ada seorang hamba Allah juga yang melalui banyak perkara untuk sampaikan dakwah dengan akhlak yang sangat bagus, dengan kecintaan yang sangat tinggi kepada umat-umat ini, melebihi daripada nabi-nabi yang lain menyayangi umat-umatnya sendiri. So bila saya dengar cerita-cerita lagi, baca-baca lagi, so memang masa tu cinta saya kepada Rasulullah tu sangat tinggi. Sebab sebelum tu macam kalau cakap tak ada langsung, tapi tak nampak lah dalam diri tu. So bila ada ada ni Rasulullah yang walaupun tak pernah jumpa, tapi bila kita baca kisah-kisah dia, hebatnya Rasulullah SAW ni dalam banyak segi, bukan sebagai macam ketua keluarga saja, tapi dari segi macam pemimpin lah, dari segi bagaimana macam banyak sangat perkara lah nak ceritakan. So bila kita dengar kisah-kisah ni, rasa macam kita nak sambut cinta. Kita nak bersama dengan Rasulullah. Dan nak bersama dengan Rasulullah tu bukan mudah, kan? So kita pun macam cubalah untuk jadi umat yang boleh Nabi banggakan. Dan Alhamdulillah bila kita berhijrah tu, orang sekeliling kita pun ataupun kita pun dan orang sekeliling tu pun sedikit sebanyak, lama kelamaan pun berhijrah juga. Alhamdulillah saya berhijrah sebelum saya berkeluarga, dan Alhamdulillah saya dapat membentuk anak-anak saya mengikut bagaimana kecintaan kepada Islam. So bila kita nampak macam ni rupanya bila kita letakkan anak-anak kita ni dalam utamakan Allah tu dalam pendidikan, dalam apa perkara seharian, sunnah-sunnah Nabi tu kena hidupkan. Penting sangat sunnah ni, jangan abaikan. So bila kita tengok, nampak impact ni yang sangat Masya Allah lah rupanya dalam kehidupan. Kalau daripada kecil sebenarnya bukan satu perkara yang mustahil. Sikit sangat kalau kita nak suruh anak kita hafaz Al-Quran tu pun sikit sangat, macam bukan gigabyte, petabyte dalam kita punya otak kita ni yang kita gunakan untuk menghafal Al-Quran tu. So saya kira Allah memang berikan sehabis baik untuk hamba-hambanya, cuma kita je yang selalu take advantage lah, take for granted apa yang Allah beri kepada kita. Yeah. Itu
Itu dia. Kata momen syahdu kan. Bila siapa yang tak sedih bila kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita dengar balik kisah-kisah betul, bila kita baca balik sirah-sirah Nabi. Lagi-lagi bila keadaan Nabi pergi ke Taif, kita tahu kan Nabi dibaling sehingga berdarah kakinya dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu jugalah yang sebenarnya menguatkan lagi kecintaan kita kepada Nabi. Selain daripada kita berselawat selalu setiap hari. Sebab itulah ustaz-ustazah semua para asatizah selalu ingatkan kita untuk jangan lupa selawat. Macam hari ni kan, jangan lupa selawat. Sebab selawat tu bila kita selawat, Allah akan bagi lagi 10 kali ganda lagi kepada kita. Allah selalu beri. Tak ada benda lain yang Allah buat untuk hamba yang macam mana yang kita selawat. Allah selawat balik. Masya Allah sangat benda tu sebenarnya kan. Betul. Dan ada satu perkara juga. Sebab masa saya awal hijrah dulu jugalah, bila saya selalu cerita tentang Nabi ni, ada yang macam membezakan. Contohnya kalau pergi umrah tu, nak pergi Mekah ke nak pergi Madinah. Kalau Mekah tu lebih kepada macam ibadah kepada Allah. Kalau Madinah tu lebih kepada Rasul. Sejarah Nabi kan. Bagi saya macam benda tu sebenarnya tak patut diasingkan. Sebab saya ada jumpa satu ayat ni dipersoalkan. Macam dalam surah An-Nisa ayat 80 kalau tak salah. Beberapa tahun lepas saya macam terlalu ayat tu dan faham maksudnya. Maksudnya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Maksudnya sesiapa yang mentaati Rasul, sesiapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. So tak patut kita rasa macam dia ni lebih kepada kenabian, nak pergi kepada Rasul saja. Sebenarnya kita mencintai Nabi tu disebabkan oleh Allah yang telah menciptakan Nabi sesempurna itu. Menjadikan Nabi menyampaikan kalam-kalam Allah tu semua melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Semua Allah yang bagi sebenarnya. Dia pergi ke Allah juga. Tak perlu nak macam dibeza-bezakan. Betul. Kalau kita cintakan Rasul, maksud kita cintakan Allah juga. Betul. Betul lah, kadang-kadang orang macam confuse kan benda tu. Cinta kepada Nabi Allah macam mana? Kita kena tahu sifat-sifat Allah. Kita kena takut dan macam-macam perasaan lah sebab kita tahu sifat-sifat Allah. Betul. Tapi macam mana kita nak faham? Benda tu terlampau besar. Macam mana dengan kita mengenali hamba Allah yang sama makhluk macam kita. Macam tu lah. Yang menjadi kecintaan macam Allah. Rasulullah tu adalah kekasih Allah sendiri kan. Okay, jadi kita nak ambil masa sekejap untuk kita berehat seketika. Kita nak tarik nafas dulu. Kita nak orang kata meredakan meredakan hati yang syahdu tadi tu. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Alhamdulillah, terima kasih buat anda semua yang masih setia bersama saya dan juga tetamu istimewa kita hari ini, Diana Amir. Untuk kita bincangkan tentang hijrah, tentang Ramadan, tentang inspirasi kan. Okey. Tadi Diana menceritakan tentang detik-detik ataupun momen bila mana Diana mengambil keputusan yang paling besar dalam hidup Diana. Jadi mungkin Diana boleh orang kata ceritakan kepada peminat-peminat Diana di luar sana. Mungkin yang mendengar ni ramainya peminat Diana kan sendiri. Apa cabaran yang paling besar yang macam bila dah berubah, bila dah berhijrah, orang kata bila kita semakin dekat menuju Tuhan tu semakin banyak cabaran dia. Diana boleh kongsikan? Okey, bagi saya cabaran yang sehari-hari yang saya perasan untuk diri saya sendiri, dia punya nak istiqamah untuk berada pada tahap itu. Nak maintain. Nak maintain. Sebab kita faham. Maksudnya hati kita ni memang sifatnya memang berubah balik. Memang itulah sifat hati. Tapi bila kita ni ada ilmu, kita akan dipertanggungjawabkan dengan ilmu tu. Adakah kita amalkan ataupun tidak. So saya rasa bila saya hijrah ni, itu yang saya takut. Dia bukan ni tau. Dia bukan hijrah ni cabaran dia kita rindu kepada kita punya apa yang kita buat dulu ke tidak. Tak. Kita bersyukur dan kita move forward. Tapi bila dah alhamdulillah kita mencari ilmu ni, kita jadi takut pula. Bila kita faham yang semua perkara yang kita ada tu akan dihisap. Bila kita tahu tanggungjawab kita apa, amanah maksudnya dengan kita punya keluarga, dengan ibu bapa. Bagi saya itu cabaran dia. Maksudnya sebagai seorang Muslim lah. Untuk kita istiqamah di jalan Allah itu. Tapi yalah, memang sifatnya seorang manusia itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa itu ialah mereka yang bertaubat. Betul. Jadi sebab itulah macam mana, bukannya macam solat taubat itu hanya pada waktu Ramadan saja. Waktu Ramadan mungkin kerana auranya kan, kita nak banyak-banyak buat solat taubat. Tapi solat taubat itu sebenarnya kena selalu.
Setiap hari kalau boleh. Setiap hari kalau boleh. Kan contohnya macam solat istikharah pun, setiap kali nak buat keputusan pun, itu memang Masya Allah lah makamnya tinggi. Tapi kita ni at least kalau tak mampu untuk solat, istighfar banyak. So bagi saya memang banyak kena istighfar dalam kehidupan. Sebab saya betul lah, takut benda-benda yang macam kita dah belajar, kita tak buat, amanah ataupun tanggungjawab yang dah diamanahkan kepada kita, kita tak lakukan, tak berikan hak yang sebaiknya. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu kepada anak-anak, ya Allah. Kan kadang-kadang kita mengajar anak kita tu, rupa-rupanya tak boleh buat macam ni kepada anak, kita kena lebih macam ni kepada anak. So banyak sangat yang kita belajar lah sehari-hari. Dan hopefully yalah, hijrah tu bukan yang kita nampak dari segi fizikal saja. Maybe orang kata hijrah Diana berapa tahun lepas, 14 tahun lepas hijrah Diana yang bertudung. Tapi bukan itu hijrah saja, bukan pakaian saja. Hijrah hati kita, hijrah ilmu kita, hijrah mata kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, ke tempat mana, macam mana pergaulan kita. Semua benda nak hijrah. Setiap sudut, kan? So, hijrah itu sampailah ke liang lahat lah. Lebih kurang macam tu kan. So, hopefully dalam penghijrahan sehari-hari nak berubah ke arah yang lebih baik, kita dapatlah, sebab kita tahu dan saya yakin bila kita nak menuju kepada Allah, Allah pun akan berlari nak membantu kita. Sangka baik, saya berlawan dengan perkara itulah. Sangka baik dengan Allah, takut. Sangka baik dengan Allah kan raja. Rasa takut, rasa harap, rasa takut, rasa harap. Dia berlawan dengan benda-benda itu dalam diri. Tapi in the end of the day, memang sangat mengharapkan rahmat Allah lah. Jadi sebenarnya bila orang sebut hijrah ni, memang yang susahnya istiqamah tu kan. Nak sustain, nak maintain. Jadi memang cara Diana untuk istiqamah tu memang selalu duduk dengan kawan-kawan. Kena pergi majlis ilmu. Kena pergi. Macam mana nak maintain tu, nak bagi istiqamah tu? Alhamdulillah saya ada ni tahu. Saya ada circle. Saya ada satu majlis yang saya buat sendiri. Dekat kawasan saya di Setia Alam. Nama dia Majlis Al-Hub. Cinta lah kan, Majlis Al-Hub. So majlis ni disebabkan oleh saya, ibu yang macam susah sikit nak pergi ke, kan banyak macam majlis dekat dekat Kuala Lumpur, dekat Penchala semua kan. So alhamdulillah suami saya pun amanahkan saya untuk izinkan, dan juga amanahkan sebenarnya dia macam bagi arahan sebenarnya untuk buat kelas. Dia suruh saya buat kelas. Dan alhamdulillah kelas dia tu nak jemput ustaz-ustaz, kebanyakannya wanita sahaja. Untuk wanita sahaja secara percuma. Dan alhamdulillah ramai yang datang daripada luar negeri pun dia datang juga. Dan selalu setiap kelas akan 100 lebih orang yang datang. Ada so, macam kelas pendengar, penonton yang dengar ni boleh datang. Boleh. Saya ada letak dekat saya punya Instagram tu, Majlis Al-Hub. Ada akaunnya sendirilah. Semoga Allah mudahkan dan semoga tiada perkara-perkara yang macam memudaratkan dalam majlis, sebab kita takut juga kan. So tapi hopefully, sebab kita tahu dalam kita melakukan sesuatu kebaikan mesti akan ada dugaan dia. So hopefully Allah akan mudahkan jalan. Dan tapi niat dia memang itulah, kalau kita tak dapat nak mengamalkan semua ilmu tu, harapnya ada yang mendengar dan mengamalkan, kita dapat pahalanya. Macam tu. Jadi bolehlah sesiapa untuk datang ke majlis tu. Boleh kita datang lepas ni kan, untuk ikut. Jadi tadi macam Diana sebut kan, bila kita hijrah ni kita kena pilih. Ada benda yang kita tinggal. Betul. Contoh hijrah bukannya sekadar hijrah dari sudut pakaian, bukan hijrah dari sudut mata kita pun kena hijrah. Apa yang kita tengok selalu, kawan-kawan circle kita. Okay. Bila bercakap soal ni kan, ada tak macam Diana ada tak hilang kawan disebabkan penghijrahan Diana ni? Dia rasa kita pilih circle masing-masing. Bukan kita nak pilih circle tau, tapi lebih kepada dalam kehidupan kita, perjalanan tu pasti kita akan hilang, kita akan gain. Kita akan hilang, kita akan gain. Kita tak akan dapat nak contact semua orang setiap masa, dan kita akan jumpa kawan yang baru, dan kawan yang baru tu pun mungkin akan hilang balik. Kita akan so sebenarnya semua kawan kita juga. Cuma adakah kita dapat spend banyak masa? Tapi saya pun memang lebih kepada kawan saya, suami saya, anak-anak saya. So siapa yang saya dapat berkahwin, betul. Bukanlah kita nak pilih kawan. Memang yelah, sebab biasa kadang-kadang ada orang nak berhijrah tapi dia takut macam nanti kawan-kawan dia kata dia dah select ke, dia dah memilih kawan. Tapi sebenarnya betul, bila kita pilih circle, kalau kita dah berhijrah, nak hijrah hati kita ni, memang sebenarnya kita kena pilih kawan kita. Kalau circle kita yang lama, zaman jahiliah, kita jenis yang suka cakap kotor, suka lepak kat tempat-tempat yang tu, mestilah kita kena meninggalkan kan. Betul. Kan ada kisah
yang seorang pendosa yang dah membunuh 99 orang tu kan. Betul. Lepas tu jumpa kepada seorang ahli ibadah, kata memang takkan diampunkan dosa ni kan. So dia bunuhlah orang tu. Bunuhlah orang tu, kata sebab alang-alang tak diampunkan, bunuh je lah dia. Cukup 100 orang. Lepas tu jumpa pula, masih lagi rasa nak bertaubat, jumpa pula kepada seorang alim, dia kata akan insya-Allah Allah itu akan mengampunkan, kena bertaubat dan juga berpindah ke tempat yang lebih baik. Kena keluar daripada kawasan tu. Kena berpindah ke tempat yang lebih baik, dan dalam perjalanan itu meninggal dunia. So tak sempat sampai lagi pun. Tapi kemudian malaikat pun macam nak bawa ke mana. Ya betul. So sebenarnya daripada kisah itu sendiri kita nampak memang kita kena keluar daripada keadaan ataupun kawasan yang negatif, yang mungkin akan membawakan kesan kepada kita untuk menjadi orang yang tidak mengikut syariat lah. So kita doakan yang kawan-kawan kita semuanya, sebab syurga Allah tu luas. Kita doakan semua kawan-kawan kita yang kita kenal. Janganlah kita rasa macam dia ni tak ada harapan. Tidak. Kita tak boleh judge orang kan. Jangan judge orang. Kita mengharapkan kebaikan untuk mereka. Mereka belum faham, Allah akan kurniakan kefahaman. Mungkin mereka akan jadi lagi baik daripada kita lagi. Cuma buat masa ini untuk kita selamatkan diri kita, kita pergi keluar daripada kawasan itu supaya kita sendiri pun dapat perbaiki balik hati kita tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu orang kata tips. Tips daripada Diana untuk kawan-kawan yang mungkin merasa berat untuk meninggalkan circle yang sedia ada sekarang ni, mungkin nak berhijrah dan sebagainya kan. Okay. Jadi ini mungkin soalan yang saya kira terakhir. Kan? Terakhir. Apa sebenarnya orang kata, bila Diana dah mengambil keputusan yang cukup besar dalam hidup, turning point, the biggest turning point in your life, apa yang Diana rasa Diana dapat selepas berhijrah tu? Apa yang macam orang kata, yang orang kata lah, kau hijrah kau dapat apa kan? Macam tu. Mungkin Diana boleh kongsikan yang sebesar-besar nikmat yang Diana rasa ataupun perubahan yang Diana sendiri rasa alami selepas mengambil keputusan untuk berhijrah tu. Alhamdulillah, kita dapat nampak, maksudnya perasaan rasa cukup tu qanaah kan, yang perlu dalam setiap hamba Allah ni. Saya hopefully insyaAllah dapat rasa syukur je dengan apa yang ada saat ni. Jangan nak minta lebih lagi. Kenapa benda ni jadi kat kita. Tak, kita tahu yang qadar-qadar Allah itu yang terbaik untuk kita. So kita rasa cukup dengan apa yang Allah bagi pada saat ini. So benda tu sebenarnya sangat berimpak kepada orang yang sentiasa berasa bersangka buruk kepada Allah. Dan kita sebenarnya sebagai hamba Allah tu kena sentiasa bersangka baik dan tahu yang sebenarnya apa yang dapat untuk kita pada saat ini ialah yang terbaik untuk kita. So bila kita rasa qanaah tu, ada rasa cukup tu, kita akan rasa tenang. Dan juga kita akan lebih mengharap kepada Allah. Kan? Kita harap benda lain kan? Menyerah itu satu kerehatan. Kita rehat, kita tawarkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita buat apa yang Allah suruh kita buat. Macam contohnya lah, kita rasa hak kita tak terbela. Tapi kita tahu kita dah buat yang terbaik dah. Dalam tanggungjawab kita ni, contoh sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, kita buat je yang terbaik. Jangan mengharapkan akan dapat pujian ke, akan dapat imbuhan ke, tak. Kalau dapat imbuhan, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, Allah yang sebaik-baiknya untuk bagi kita imbuhan lah. Kalau bukan di dunia, di akhirat kelak. Dan pastinya Allah berikan juga di dunia ini, cuma dalam cara yang kita kadang-kadang kita sendiri yang tak syukuri. Kita tak tahu yang rupa-rupanya itulah yang Allah dah mudahkan jalan kita disebabkan oleh kita redha hari tu. Mungkinlah kan. So kita buat je sekalanya lillahi ta'ala. InsyaAllah kita akan dapat rasa tenang tu. Kita akan dapatlah kita banyak-banyak berdoa yang zuriat keturunan kita. Janganlah lokit dalam doa kita sebut nama kita je kan. Tak. Doakan kita punya semua yang telah pergi meninggalkan kita, semua umat Nabi Muhammad SAW, semua zuriat keturunan kita ni, semua faham agama, semuanya akan dikurniakan husnul khatimah. Semuanya akan memasuki syurga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tak ada seorang pun yang dihisab, diazab. Semuanya selamat. Doa macam tu. Doakan semua orang. Jangan doakan kita je. Nabi Muhammad SAW lama sangat sujud sampai sahabat ingatkan Nabi dah meninggal ke, dah tak ada ke kan. Sebab apa? Sebab doa kan. Untuk semua orang. Banyak punya panjang doa Nabi untuk kita. Tapi kita pula doa macam ingat kita je, saya nak macam ni. Allah dunia je pula tu, tak ingat akhirat langsung. So macam itulah. Allah, sedangkan kita tak doa pun Allah bagi. Apatah lagi ketika kita munajat betul-betul minta kepada Allah. So gunakanlah kita punya, alhamdulillah, kita punya
nikmat sebagai seorang umatnya Nabi Muhammad SAW yang Nabi yang Allah paling sayang dan kasihi. Gunakanlah insya-Allah wasilah itu supaya Allah, aku ni umat Nabi-Mu ya Allah, bagilah aku berjumpa dengan Nabi-Mu ya Allah. Kan dekat akhirat nanti kan yang paling menjadi masalah ialah dahaga. Berilah aku air, minum air daripada tangan Nabiku di Telaga Kausar ya Allah. Doa untuk semua orang. Jangan lupa doa tu insya-Allah. Itu dia. Orang kata perkongsian yang saya kira memang sangat memberi inspirasi, dan sebenarnya memang betul lah Allah kata Allah dah takdirkan, Allah dah gerakkan hati Diana untuk terlibat dengan podcast kita ni, sebab saya kira banyak sangat inspirasi ataupun input yang Diana kongsikan kepada kita, dan saya harapkan kepada anda semua, semoga ianya memberi manfaat untuk anda. Kan? Walaupun kita sebenarnya rasa nak ada lagi podcast dengan Diana, nak ada lagi sesi insya-Allah, nak dengar lagi perkongsian, tapi masa amat mencemburui kita. Jadi itu sahajalah untuk hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Diana kan, jauh datang daripada setiap alam kan ke KL ni semata-mata untuk memberi perkongsian yang menarik, memberi perkongsian yang bermanfaat kepada anda semua. Jadi diharapkan dengan perkongsian hari ini memberi semangat kepada kita untuk terus beribadah, bukan sahaja di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, tapi juga berterusan sehinggalah ke Syawal dan sehinggalah sepanjang hidup kita insya-Allah. Jadi terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan kita di podcast Sit and Seek edisi khas Ramadan. Jumpa anda di minggu akan datang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.